Okey, jadi tuan-tuan boleh simpan lah dalam mindset kita, tidak semudah itu untuk menjadi imam. No? Kadang kita pakai ikut dan. Tapi tak apa. Kalau tuan-tuan imam yang dilantik, tuan-tuan belajar, tak ada masalah. Kita semua kekurangan. Saya pun dulu kurang, tak tahu apa. Belajar tahu. Tuan-tuan pun sama kita, tak tahu apa, belajar tahu. Tu je. Sekarang ni dengan YouTube, dengan kelas online semua ada. Kalau kita imam, kita khususkan belajar bidang kita. Kalau tuan-tuan rasa saya orang kampung lantik jadi imam, ada CJ semua siap, tapi saya fake imam, saya tak apa tahu. Tuan-tuan pergi cari, fokus bidang tuan-tuan, tak payah duk mengaji benda lain. Hadis tafsir tu nombor 2. Ni jadi imam duk pergi mengaji benda-benda lain, fake imam tak tahu apa, duk pergi puluh hadis pula dah. Hadis tu penting juga, tapi dalam situasi realiti dia sekarang kerja dia jadi imam, dia kena fake imam tu, dia kena kuasai ilmu. Macam tu, no? Carilah tok guru, ataupun online ke macam-macam sekarang ni, no? Kelas tu banyak, cuma kita cari tak cari je. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, habis sikit lagi, no? Insya tak masuk lagi. Seterusnya nombor 4 tadi, no? Ni nombor 5 pula. Nombor 5 ni adalah orang yang lebih alim tentang Al-Quran. Dia baru masuk qari. Qari ni orang yang baca elok lah, fasih baca dia, tajwid pun pandai, teori dan praktikal tajwid pandai. Jangan pandai teori je, praktikal tak pandai. Ada ramai orang kita yang teori tajwid pandai, tanya hukum apa semua pandai, mak lazim, mak wajib, ikhfa semua pandai, tapi bila mai baca teruk. Ada macam tu. Ini kes apa? Kes nak lepas exam ya. Teori je. Exam mesti teori je. Dia hafal jawab exam, jayalah. A semua. Tapi suruh dia baca Quran teruk kadang. No? Jadi yang dimaksud alim Quran ini adalah dia fasih bacaan dia. No? Tak kisah hafal Quran tak hafal tu nombor 2. Tapi bila suruh baca memang elok bacaan dia. Elok tu tak ada belah perlu sampai Johan qari antarabangsa. Tak perlu sampai tahap tu. Kalau sampai tahap tu alhamdulillah lah. Tapi kalau tok imam kita takkanlah nak sampai tahap tu. No? Kadang makmum ni dia demand dia terlalu tinggi. Dia kata imam ni kena komplit bacaan dia. Ya betul. Tapi kena faham juga, no? Kita orang Melayu, dia ada telur dia ada kelemahan dia. Kelemahan kita, lidah kita tak sama macam Arab, no? So nak demand berpada-pada lah tuan-tuan, no? Sebab masing-masing ada kelemahan, kelebihan. Faham, no? Okey. Baik. So alim Quran dengan alim fiqh. Alim fiqh dulu. Tuan-tuan kena faham, no? Tapi kalau kawan tu ada dua-dua, masya-Allah, tabarakallah, jarang kita ada jumpa. Tok guru kita ada dua-dua. Saya jarang jumpa tok guru pondok yang ada alim dua-dua, alim Quran, alim fiqh. Biasa alim fiqh. No? Biasa alim fiqh. Dan tok guru ni biasa kalau yang saya duk pergi mengaji lah. Yang pengalaman saya macam almarhum Tuan Guru Haji Saleh Sik umpamanya, kalau saya taklah ikut penuh kuliah dah, tapi macam dia main tempat-tempat daurah apa saya ikut. Jadi kalau kita perhati tengok, lepas pada habis daurah, habis kuliah tu, biasa isyak tu memang dia akan jadi imam. Tapi bila dengar bacaan dia, macam saya boleh nilai lah, kebetulan bidang saya bidang Quran, no? Bacaan dia memang tak apa okey, tapi sah semayang. Di sudut sebutan huruf apa ada yang tak apa jelas, tapi sah semayang. Macam tu. Tapi dia akan pergi jadi imam, dia tak tolak orang lain. Maksud kata dia faham bahawasanya alim fiqh dengan mungkin pada ketika tu orang alim semua alim Quran umpamanya, dia akan pergi dekat tempat dia, madrasah dia akan pergi. Macam tu. Tuan, jadi okeylah, Tuan Guru ni dia mementingkan benda tu. Alim fiqh dengan alim Quran, alim fiqh akan pergi dulu. No? Okey. Jadi orang yang dalam bidang Al-Quran dia kena seboleh mungkin lah, sebab biasa orang bidang Quran ni dia akan diangkat jadi imam. Orang hafal Quran, orang yang boleh qiraat, boleh Quran, dia akan jadi imam. Jadi bila saya sedar benda tu tuan-tuan, saya sendiri lah, jadi kita ni saya akan cari bidang fiqh, terutamanya bab imam makmum. Tu saya boleh ajak sikit lah tuan-tuan. Bukan saya nak kata saya pandai tak, walaupun bukan bidang saya. Tapi kalau pendidikan tidak formal, memang saya mengaji fiqh. Tapi kalau formal, saya bidang Quran. Maksudnya kalau di universiti, saya bidang Quran. Tapi kalau di pondok-pondok, saya duduk mengaji pondok, saya akan mengaji fiqh banyak. Itu saya boleh kongsikan sikit lah apa yang saya tahu. Walaupun tidak mahir macam orang yang betul-betul pakar bidang fiqh tu, saya tak mahir macam tu. Tapi kalau bab ibadah, bab semayang apa semua, insyaAllah boleh lah kalau nak bantu tuan-tuan dan perempuan lah. Jadi dengan sebab tu,
kita tahu kelemahan kita tu saya cari tu bidang ni. Saya zaman muda saya mengaji bidang ni. Sebab kita tahu dah kita akan diangkat jadi imam, akan diangkat jadi tok khatib baca khutbah. Baca khutbah tak ada ilmu. Kalau jadi apa-apa kepada kita berhadas ketika tu, kita nak buat apa? Tu kena orang tok khatib pun dia kena ada ilmu berkaitan baca khutbah. Bukan tahu tek khutbah tu saja. Bukan tahu rukun saja, tahu situasi fake kalau berlaku apa-apa. Faham ya tuan-tuan dan puan Okey. Baik, habis. Kemudian tuan-tuan dan puan, nombor 6. Nombor 6 ni dia kata orang yang lebih warok. Dia tak alim fiqh, dia tak alim Quran, dia bukan imam yang dilantik tapi dia warok. Dalam kalangan kita ni, warok ni apa dia? Dia tak buat benda-benda haram dan dia tak buat benda-benda syubhah. Kita ni tak buat benda haram kebanyakannya, tapi syubhah kita duk buat agak. Syubhah ni apa dia? Contoh, masuk nak pergi cari kedai makan. Tengok-tengok tukang masak tu tudung apa tak pakai, orang Islam. Tu kira syubhah lah. Kalau kita makan benda dia tu, dia benda elok tak elok. Nak kata tak elok dah, nak kata elok pun tak lah. Macam tu. Jadi orang-orang yang warak ni, dia akan tengok lu tukang masak pakai tudung ke tak, tutup aurat ke tak. Tutup guru biasa macam tu. Ustaz-ustaz apa yang warak ni biasa dia macam tu. Bukan ustaz lah, ada orang biasa tuan-tuan pun saya faham. Bila pergi kedai tu dia tengok. Macam ayah saya, dia tak ustaz pun, tapi dia tasawuf, orang yang ahli tasawuf ni. Dia akan tengok. Kita duk rasa okey dah, kedai ni okey, nampak lok banyak lah. Tapi dia tengok pun lain. Dia tengok tukang masak, dia tengok apa semua lah. Cashier ke apa kan, tak tutup aurat, dia keluar balik. Macam tu. Jadi orang warak ni tuan-tuan dan puan, kalau ada dalam masjid kita ni, dahulu dia jadi imam dulu. Kalau tak ada alim fiqh, alim Quran, imam lantikan pun tak ada, dia tengok ni warak aja ni. Nanti dahulukan dia. Okey, habis.